Bila sebut nama macam Sauvage, Eros, Blue de Chanel, orang akan terus angguk. Tak payah buka mulut banyak sangat pun. Pelanggan dah tahu dah. Oh, ni bau mahal tu. Itulah rahsia kenapa jual perfume inspired ni senang. Sebab brand asalnya dah buat kerja marketing bertahun-tahun. Ada satu hari, saya tolong kawan saya yang baru mula jual perfume. Dia agak gugup lah sebab baru first time nak try jual kat booth. Saya kata, kau jangan risau. Spray je dekat tangan pelanggan. Sebut nama dia. Datang seorang lelaki ni, saya bagi bau dan saya cakap, abang, ni inspired by Dior Sauvage. Dia terus senyum, ni bau artis Hollywood tu kan? Wangi gila. Tak sampai 30 saat, dia terus beli 2 botol. Kawan saya tengok terkejut. Weh Syamsul, tak sempat aku nak cakap apa pun dia dah beli. Saya kata, sebab nama tu dah terkenal. Dia dah buat kerja berat. Kita cuma tumpang je kuasa jenama dia. Perfume ni senang sebab pelanggan dah ada memori bau tu. Bila bau sekali, dia dah boleh recall. Ni macam yang aku pakai masa kahwin dulu. Bau ada nostalgia, ada kenangan. Dan tu yang buat dia senang dijual. Perfume ni lain dengan produk yang lain. Orang tak perlu pun belajar nak faham fungsi. Semua orang tahu nak pakai je. Spray dan jalan. Cuma beza bau dan gaya. Kalau jual produk baru macam serum, makanan tambahan atau alat kecantikan, anda kena explain fungsi, bahan, cara guna, kesan, testimoni. Tapi perfume, tak payah. Orang hidu je terus dah tahu. On tak on. Itu sebab business owner baru pun boleh cepat dapat momentum. Sebab produk ni universal. Mudah kenal dan semua orang faham cara pakai. Kadang kita tak perlu pun cipta pasaran baru untuk berjaya. Kita cuma perlu tumpang arus yang dah wujud. Perfume inspired ni contohnya. Brand besar dah cipta trend, kita cuma teruskan cerita. Kalau anda nak tahu cara guna kuasa nama perfume besar ni untuk buat jualan, saya dah tulis semuanya dalam e-book. Ni 100 idea power menjual perfume. Sekarang ni masih harga promo RM29. Untuk e-book lah. Dan kalau untuk buku macam ni, ini harga dia RM49. So, jika sesiapa yang suka membaca dalam bentuk digital, boleh dapatkan e-book dengan harga RM29. Tapi kepada siapa yang suka membaca dalam buku fizikal macam ni, boleh dapatkan dengan harga RM49. Okey, jika berminat, hubungi saya.